Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Adli bin Sulimi, pelajar tahun akhir bagi Teknologi Pemesinan Industri di Kolej Vokasional Al-Azhar. Saya Muhammad Fida bin Muhammad Rizwan dari saya Muhammad Ahmad Amin. Okey, baiklah. Ini adalah projek tahun akhir yang kami hasilkan yang diberi nama Penghasilan Kren Mudah Alih berasaskan mekanikal untuk kegunaan bidang mekanikal dan pembuatan. Okey, penyertaan masalah di dalam bikin mekanikal dan pembuatan. Terdapat kesukaran dalam kerja-kerja mengangkat dan memindahkan komponen yang berat terdapat di dalam bikin. Kedua, pelajar terdedah kepada risiko kemalangan semasa mengangkat dan memindahkan komponen yang berat. Ketiga, memerlukan tenaga yang kerja yang ramai untuk mengangkat dan memindahkan komponen yang berat. Kren ini diinovasikan daripada kren anak kereta ataupun enjin hose yang terdapat di bengkel kereta. Inovasi yang kami lakukan ialah kami menambahkan winch di bahagian sini. Winch ini kami gunakan winch yang terdapat pada kenderaan 4x4 yang disambungkan dengan kabel dan terdapatnya takkan di bahagian depan ni, dan kami juga membuatkan satu roller untuk memudahkan laluan kabel. Objektif mereka bentuk kren mudah alih yang boleh membantu dan memudahkan kerja-kerja mengangkat dan memindahkan komponen. Kedua, membangunkan kren mudah alih bagi mengurang berlakunya kemalangan. Ketiga, menguji kebolehfungsian kren mudah alih untuk mengangkat dan memindahkan komponen dengan hanya seorang tenaga kerja. Saya penggunaan kren ini. Windu kita perlukan tali ini untuk kita ikat pada bahagian windu ini. Okey, pastikan ketat cara kunci dia. Okey. Pastikan tali keselamatan diikat dengan ketat pada bahagian ini, di lock dengan kuat, dan juga pada bahagian ini untuk mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Pastikan diikat dengan ketat dan di lock. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk mengangkatkan windu menggunakan kren ini. Kita hanya perlukan seorang kendali sahaja untuk mengangkat windu. Dengan mudahnya kita dapat menguji